Wanita ini terperangkap dalam dudak umur 8 tahun. What? Ini Shauna Ray. Ketika dia berumur 6 bulan, dia kena kanser otak dan terpaksa lalui rawatan berat, termasuk kemoterapi. Dia selamat, tapi ada harga besar. Rawatan tu rosakkan kelenjar pituitari. Dan sejak umur 8 tahun, badan dia terus berhenti membesar. Sekarang, Shauna dah 22 tahun, tapi fizikal macam budak 8 tahun. Tinggi lebih kurang 94 cm je. Doktor kata tulang dia dah berhenti tumbuh dan tak banyaknya boleh dibuat. Sebabkan tu, hidup dia langsung tak sama macam orang muda lain. Nak masuk parti, kena halau. Sebab ingat dia budak. Nak buat tattoo, kena halau. Nak dating, orang selalu salah anggap pasangan dia. Shauna cakap, dia bukan budak kecil lagi. Dia wanita 22 tahun. Cuma terperangkap dalam tubuh budak 8 tahun. Kisah dia sedih, tapi dia tetap jalan dengan yakin. Cuba hidup macam orang dewasa, walaupun dunia nampak dia sebagai kanak-kanak.